Golongan mana yang paling ramai waktu malam? Golongan muda, Masya Allah. Tahu, malam ni terbahagi kepada 3 bahagian. Kata satu sahabat Nabi SAW, iaitu nama dia tak silap saya, Salman radhiyallahu. Malam ni untuk orang golongan yang pertama dia jadi nikmat. Waktu malam juga yang sama, untuk golongan yang kedua dia jadi biasa. Untuk malam yang sama juga, untuk golongan yang ketiga dia jadi azab. Untuk golongan yang jadi nikmat ni, dalam waktu malam dia ambil kesempatan untuk lakukan amal-amal soleh. Kalau tahajud, kalau dia Quran, kalau dia zikir, malam ni seumpama malam yang nikmat bagi dia. Yang kedua, malam yang biasa. Waktu malam terus dia tak buat apa-apa, dia tidur terus. Dia untung pun tidak, rugi pun tidak. Jadi dia tidur terus. Dan yang ketiga iaitu malam yang mana jadi azab untuk orang-orang yang mana guna kesunyian malam, kesempatan kesunyian malam, dia buat benda-benda yang maksiat. Banyak benda maksiat. Jadi orang muda ni senang je. Dia nak berubah, dia kena tahu 2 benda. Pertama, dia kena ada suasana, dan yang kedua dia kena ada tempoh. Benda ni kita kena jaga. Okey, kalau kita nak berubah memang suasana kita akan ada macam-macam, tapi carilah suasana yang baik. Pertama, dia kena ada tempoh, yang kedua dia kena ada suasana. Tempoh ni dia kena buat berulang-ulang kali. Kan suasana ada banyak. Jadi pilih suasana yang baik, duduk dalam suasana tu banyak-banyak kali. Mungkin suasana masjid tu dia tak akan ada selalu. Jadi kita cari suasana masjid. Banyakkan dalam suasana tu berulang-ulang kali supaya apa? Dia melekat dalam hati, jadi darah daging. Mudah untuk kita nak taat.